Dia macam ni lah dia kan. Macam pengalaman saya dalam grup WhatsApp ada 14 orang 15 orang dia belajar. Bila kita jumpa dalam kelas, kan saya dah bagi tahu dalam grup. Iya ke? Baru tengok. Kan? Maknanya yang maknanya kalau student yang lagi ramai dalam channel Telegram apa semua lagi lah kan. Itulah sekiranya Rika tu saya ambil lah kiranya. Tapi kira Tapi memang betul lah. Sebab bila saya masuk pun, bila saya tengok balik benda-benda ni, isu-isu yang berkaitan dengan dengan prosedur ni, memang kita kalau memudahkan lah. Sebab kadang-kadang biar dia one stop dia pergi, kadang-kadang kita nak kena hantar ke sana, hantar ke sini. Sebab dia berkait dengan yang cabaran antara satu mahasiswa satu persatuan tu kan. Untuk kita wujudkan persatuan, maksudnya minat pelajar tu untuk join persatuan. Kita sebenarnya dah bermula daripada, sebab saya dulu ekskul latihan ta'aruf. Mana pelajar baru ni akan jumpa saya dulu setiap induksi saya kan. Jadi antara benda yang penting kita tekankan dalam gagasan ataupun gagasan kita punya YDP punya gagasan 5 gagasan, antaranya ada kepimpinan persatuan tu lah, yang mana kita share link-link antara yang kita buat lah. Kita share link-link semua persatuan-persatuan. Kemudian kita ada satu slot yang kita cerita persatuan apa ni bawah apa, ni di bawah macam mana awak nak join persatuan ni, kita cerita. Sebagai seorang ahli nak kena daftar macam mana, kita cerita. Dan kita pun ada hari pengenalan persatuan. Cuma keberkesanan selepas daripada itu dia agak kurang, sebab itu bergantung pada minat pelajar itu sendiri. Sebab kadang-kadang macam saya kata, dia dimomokkan dengan yang tadi tu lah, aku kena fokus akademik. Kalau contohlah dia kata akademik ni akan masuk persatuan, habis lah, gone, hilang habis lah. Tapi sebenarnya kita yang pemilih. Kita dimomokkan dengan macam tu. Dan ada je ramai sahaja kawan-kawan saya yang dia perform dalam dua-dua. Dekan pun dia dapat persatuan pun dia dapat kontrol dari segi gerak kerja, meeting, masa dan sebagainya. So sebenarnya pelajar-pelajar ni lah yang boleh kita jadikan contoh kan. So saya nampak ke situ lah, dari segi kalau satu mahasiswa satu persatuan tu, itulah yang kita, sebab sebelum ni saya MVP juga, jadi kita dah start dari situ. Dan sekarang pun baru-baru ni, intake baru ni, kita bagi masa lebih sikit slot untuk slot tu. Yang mana saya waktu tu kita bagi, sebab ni di bawah job scope NYDP 1 kan. So dia di bawah kelab persatuan, dan dia menceritakan bawah fakulti ada apa, bawah jabatan ada persatuan apa, awak boleh join apa-apa. Contohlah, kalau contoh dia belajar fakulti pendidikan, dia tak boleh join persatuan lain. Maksudnya persatuan isu dia tak boleh, sebab dia ada syarat-syarat kan, terma dan syarat tu kan. So kita menceritakan dan kita tunjuk produknya macam mana, ikonnya macam mana, dan antaranya MVP lah. Antaranya MVP lah menjadi ikon, komiti ta'arufi menjadi ikon. So mereka ni jadi ikon masing-masing. Dia cerita macam mana akak boleh jadi macam ni, akak masuk persatuan ni dulu, kemudian sekian. Dan dia tidak habis di situ. Kita bagi task pada face-to-face pula, yang mana mereka ni kena selalu kirim task update pelajar-pelajar ni dah makan ke, biar pelajar ni rasa macam wah, aku disayangi. So dalam masa yang sama, dia dah sampai to influencer, yang mana saya belajar dalam tip komunikasi ni. Level yang kelima adalah to influencer, yang mana nak tahu sampai pada tahap ni, pelajar tak akan tanya sampai tahap akak beli tudung ni kat mana dia dah ikut dah. Influencer kan, dia dah ikut dah. So bila dah dapat trust macam tu, kita boleh tarik lah dia masuk persatuan dan sebagainya. Itu yang kita usahakan lah. Untuk pelajar yang baru masuk baru ni pun lebih kurang ramai kan, betul kan? Jadi hampir 1,000 lah. Hampir 1,000 juga kan. Jadi cabarannya macam tu lah. Dan persatuan kita ada 40 lebih kita nak aktifkan. Dan kita juga ada meja bulat presiden, kita panggil. Meja bulat presiden ni macam semua. Kita kumpulkan semua presiden-presiden kelab-kelab persatuan bersama dengan MPP. So kadang-kadang kita bagi tahu perkhabaran, cerita dan sebagainya, dan kita juga dengar daripada setiap masalah persatuan-persatuan. Contoh, dia wakil fakulti. So dia cerita, fakulti saya ada mahasiswa yang macam ni. Jadi kita diskusi kat situ macam mana nak selesaikan, macam mana dan sebagainya. Dan kita juga ada, biasalah ada parlimen mahasiswa dan sebagainya lah. Tapi meja bulat presiden ni sebulan sekali memang kita akan jumpa. Kita akan jumpa setiap presiden. Jadi peranan presiden ni kena cerita lah. Kalau dia tak cerita, memang kita tak tahulah kan cerita tu kan. Lagi bawah punya suara kan. Itu antara inisiatif yang MPP dah buat dan berterusan lah sehingga pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, kita masuk pula Doktor dan Arif. Kita main rapid fire, soalan pantas. Jadi saya nak tanya pada Doktor dan Arif lah sebagai atlet lah. Ni memang mainan geng atlet lah. So riadah petang dekat UIS, kayak ke bola? Kalau Doktor dulu?
Saya. Pilihan doktor. Kalau dulu bola, sekarang kena tukar kayak. Santai. Dah jam habis. Arif. Saya bola. Bola Saya sukan lagi. segan So kalau aktiviti yang bukan PMP lah, aktiviti kita kata co-curriculum, aktiviti persatuan, doktor lagi prefer aktiviti dalam bilik kuliah ataupun dalam dewan ataupun luar dewan? Saya luar. Luar, suka aktiviti luar. Luar. Memang luar. Kalau boleh kelas pun kat luar. Luar kalau boleh lah kat tasik kan. Saya copy paste lah. Memang luar. Saya memang luar. Memang geng luar. Memang geng luar. Dalam dia lepuh sikit lah. Dengar kan. Okey. Kemudian tempat healing paling best kat UIS, doktor. Saya tadi sebab dah kaya kan, Okey. tasik lah. Kalau Tasik tidak, lah. takkan nak bawa kaya ke belakang. Kan bawa gaya pergi pada bola kan. Pun tasik. Tasik tempat healing. Kalau Arif, Jawab. Tasik kan masjid. masjid Oh, Tengok gambar sebab kat masjid tu dia ada aircon. Ada aircon. Masjid Al-Azhar pun tenang lain macam lah. Betul kan? Tenang lain macam. Sekarang masuk kena pakai kod lah. Kan. Siapa yang datang UIS kena pergi semayang masjid Al-Azhar. Dia lain macam lah. Okey. Keterangan dapat. Buat dia macam okey. Ni tadi kan saya rasa salah tanya soalan batu api. Sekarang saya nak menebus kesalahan saya kan, nak menautkan balik ukhuwah kan. So Dr. Nazif, doktor tengok Arif, doktor ingat 3 perkara. Apa 3 perkara tentang Arif yang doktor rasa ni doktor nak highlight dalam podcast lah? Saya yang first kali tengok dia selebriti. Selebriti Buka je TikTok. Ada. Buka je semua ada. Tu selebriti. Dua, Yang kedua, segak smart. smart lah. Gaya dia memang macam ni lah. Memang presentable lah. Tak ada lah kalau baju keluar ni selekeh tak ada. Memang style dia. 3, Okay, yang ketiga, saya tengok dia aktif lah. Dia ada vibe. So, kejap tengok dalam dekat MC. Lepas tu kan, Main bola. pula. Lepas tu ni kan, sukarelawan pula. Jadi, itulah 3 benda saya nampak. Dia ni ada berapa Yang- jam kan? Tengok dia ni belajar ke tak belajar, nak masuk ke tak, itulah tapi kita tahu lah kan, Masuk kita nak pilih MPP ni kan, bukan pilih macam tu je. So inilah dia orang punya team ni pun, kalau saya nak puji dia orang ni, ya, inilah selepas 3 tahun Okey. ya, kepimpinan NTP ni diberikan mandat ya secara pilihan raya. Oh, ni bestnya lah. Maksudnya bukan pilih-pilih apa ni orang kata letak nama tunjuk tak ada. So yang ni lah. So tu 3 lah. 3 pasal ni. Harap Arif tak ada yang koyak ke tak mana-mana Arif Saya note yang tu. Jangan dia kopi. Okay, so Arif, pasal Big Boss tentang Dr. Nazif, apa cerita? 3 hantaran 3 dulang. Dia kau 3 nak balik. Mana lagi? Pertama sekali mesra lah. Mesra. Sebab Dr. Aziz kan adalah salah seorang pengurusan yang sangat-sangat mesra bersama dengan pelajar sampai ke dalam, maksudnya sampai ke bilik. Okey. Sampai ke bilik Dr. pernah buat kunjungan hormat, tengok bagaimana kawasan sebagainya. Mesra. Dan yang kedua, berwawasan. Berwawasan. Dia tak JGP. Betul. Betul kan? Berwawasan. Dr. Aziz dia ada wawasan dia, yang mana macam mana nak gerak dan sebagainya lah. Kemudian karisma ataupun aura sebagainya. Yang mana apabila Dr. Aziz berada bersama dengan pelajar ni akan dapat input yang banyak. Ideanya untuk kita growkan lagi, bukan setakat program je. Ada benda yang kita boleh belajar dari segi persatuan dan sebagainya. Makna bila doktor turun, dia bukan setakat salam sihat dia Dia akan ada input yang dia bagi. Okey. Sebab tu kalau kepimpinan, kalau yang berkepimpinan, dia akan suka jumpa dengan yang bila dapat input dia tidaklah salam kena marah je, tidaklah. Dia ada. Dan bonus satu lagi, Okey. smart. Ada juga. Tentu kena ada. Sebab saya kalau personality dia sebenarnya dia melambangkan kita. Kan macam mana seseorang tu, maksudnya first impression kita pada dia. Kalau kita tengok dari segi pakaiannya, gosok baju sebagainya, tak berada terasa ada bini dah jaga. Saya belum lagi. Cuma macam tu lah. So itu antara benda yang kita tekankan untuk MPP. MPP kita tekankan personality ni macam mana. Kita ada dress code. Okay, hari ni kena pakai macam mana. Ini macam mana. Dan sampai ke bilik.
Alhamdulillah untuk setakat ni, untuk pengetahuan doktor dengan Encik Adib, sampai ke bilik saya buat, maksudnya bilik tu kena macam mana, kemas macam mana, sebab mahasiswa datang. Kita sebagai contoh, kan. Itulah 4 bonus satu ni. 4 bonus Kalau orang kata smart jetak. Smart jetak. Luar jetak Okey. Pasal UIS. Doktor adalah PNC HEPA UIS. Arif adalah YDP MPT UIS. Jadi UIS tu tak jauh, tak boleh lari daripada kedua orang figura. Apa yang best sebenarnya pasal UIS? 3 daripada doktor. Untuk UIS ni sebab saya dah ada lama, jadi saya rasa UIS ni, kalau apa yang ada UIS ni, dia ada satu IPT yang semua ada. Maksudnya dari segi fasiliti lah, kalau kita lihat dari segi fasiliti semua ada. Asrama kita antara tempat yang boleh menempatkan 100% pelajar di asrama. Semua kan. Kita nak kata yang kita ni terbaik tak juga. Maksudnya asrama kita ni terbaik tak juga. Nak kata asrama macam hotel tak lah kan. Tapi kelengkapan asas tu ada. Maksudnya inilah kadang-kadang yang dihadapi oleh pelajar di luar, di IPT lain. Bila masuk kadang-kadang nak dapatkan tempat rumah ni susah. Jadi bersaing sikit. Kelas pun apa ni, kita ada semualah dari segi fasiliti. So yang kedua, pilihan lah. Maksudnya kita lihat, kalau saya dululah start daripada 2001 dan UIS dah start daripada 1995. Jadi dia adalah tempat yang kita kata dululah tempat pelajar-pelajar yang kita kata tercicir dari segi akademik. Tapi dalam tempoh 30 tahun kita bangunkan UIS sekarang ni, UIS ni jadi tempat yang kita boleh memilih, dan kita memilih apa yang kita suka, apa yang kita cenderung. Contohlah kita minta UPU pun, kita sekarang dulu pelajar yang kita cakap dari cicir, tapi sekarang pelajar yang masuk tu semua hebat-hebat. Betul, setuju. Kenapa tak masuk? Betul. Apa ni, tak masuk melalui UPU kan? So UPU dia tak boleh memenuhi kehendak pelajar. Ada yang minta bidang ni, dapat bidang lain. Tapi di UIS sekarang ni pelajar-pelajar hebat dah mula memilih, dan pilihan inilah yang mereka buat disebabkan mereka boleh memilih kursus dan kecenderungan. So yang ketiga, mesti impian semua. Isi impian semua yang ni digagaskan oleh UIS belakangan ni, yang kita rasa dia satu institusi yang boleh kita kata inklusif lah. Kita antara institusi yang sekarang ni dah mula menerima pelajar-pelajar OKU. Betul. Kita buat kita dah agresif. Senator OKU. Ada senator OKU yang sudah wujudkan khusus. Saya ingat yang itulah saya perjuangkan. Saya perjuangkan juga untuk wujudkan, dan kita dah latih pelajar-pelajar OKU ni untuk apa ni yang kata, untuk ke depan sebagai pemimpin. Saya rasa Arif pun kenal lah kita punya rakan-rakan yang OKU ni yang sebenarnya ada rasa inferior, tak yakin, tak boleh nak ke depan, tak berani nak bercakap. Yang sebenarnya dia OKU, kita pun tak tahu dia OKU. Sebab kan dia tahu dia OKU, dia tak berani ke depan. Dan kita juga dah menerima pelajar-pelajar yang bukan saja, kalau dulu untuk sekolah agama sahaja, sekarang ni kita dah buka kan, pelajar-pelajar yang datang daripada aliran biasa pun boleh masuk ke UIS. Tapi dengan ada hasrat untuk membangunkan diri, membangunkan syahsiah dia, perlu menerimalah dia dapat masuk ke UIS ni, kena terimalah didikan yang ada di UIS ni. Dan yang ketiga saya boleh sentuh, kita juga buka untuk pelajar-pelajar yang non-Muslim. Dah ada dah. Ni non-Muslim. Ada dah. Kita bila orang nampak universiti Islam Selangor, kan, nampak untuk orang Islam saja. Kan, Islam ni rahmatan lil alamin. Kita buka untuk semua. Dan kita ada pelajar yang kita taja, kita sendiri UIS pun kita taja pelajar non-Muslim, bawa daripada Sabah. Dan sekarang ni secara official ni kita ada lebih kurang 5 ke 6 orang lah pelajar-pelajar yang daripada non-Muslim. Caranya belajar dengan saya juga doktor. Okay. Saya rasa memang tak ada masalah kan. So dia orang okey kan. Tak ada isu. Kita pun bukan maknanya universiti Islam tu semua kursus kita kena ajar belajar baca Quran. Betul. Kursus yang lain. Betul. Arif, 3 perkara best pasal UIS. 3 perkara Pertama sekali,
UIS ni dia bila kita masuk UIS, dia vibe dia lain. Dia ada, kalau di MPP kita letak dalam trust, antara trust YDP adalah gagasan kampus Barokah. Yes. Yang mana antara yang kita buat adalah contoh kita bagi salam kan, Assalamualaikum, salam kampus Barokah, antaranya lah. Tapi di quiz saya nampak bila kita masuk dia ada satu vibe yang mana kita panggil bi'ah solehah. Bi'ah solehah yang ada di dalam UIS ni kan, contoh saya dulu saya ingat lagi masa saya masuk quiz, saya masuk ni ada abang yang menyambut kita daripada Club Al-Azhar members. Dia sambut kita. Dia sambut, dia bawa dan sebagainya kan. Dan kita nampak bi'ah solehah tu yang mana ini special tak daripada universiti lain. Saya nampak macam tu. Sebab bila kita UIDP, kita ada banyak kunjungan hormat, kita ada banyak ke universiti-universiti lain. Dan bi'ah solehah tu sangat-sangat terjaga lah, alhamdulillah di UIS, yang mana kata apa, pergaulannya bukanlah kata terlampau ketat, tapi ada batasan-batasan. So bi'ah solehah di UIS sangat-sangat baik lah, yang mana banyak universiti yang dulu ada tapi sekarang makin kedah dan sebagainya. Sampai satu tahap kita ada betul-betul yang panggil apa, badah kan, pusing sebagainya. Alhamdulillah lah, maksudnya dari segi pelaksanaan tu yang pertama lah. Kemudian yang kedua, lecturer. Okey. Itu yang saya rasa dia seronok sebab kita belajar bersama lecturer ni. Lecturer ni dia akan kita bantu kita sampai satu tahap kita berjaya. Contoh, tapi kita kena pergilah kepada lecturer tu. Itu antara dia friendly lah, mesra dengan mahasiswa. Di luar waktu pelajaran pun masih tegur, dan Boleh sembang. boleh sembang dan kata apa, turun ikuti program-program yang kita buat, dia datang sebagai kata tetamu. Itu yang terbaik lah. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, UIS ni saya nampak semuanya di masjid. Masjid tu kat tengah, jadi banyak aktiviti-aktivitinya masjid tu antara masjid utama dia, yang mana contoh waktu bulan puasa kan, setiap hari ada buka puasa free untuk mahasiswa. Tu masjid tu kat tengah, kita tengok masjid tu memang kat tengah. Tapi bukan semata-mata tu je, sukan dan sebagainya masih ada. Maksudnya dia seimbang. UIS ni sangat seimbang dari segi kita pun dah masukkan masjid tu sebagai salah satu tentatif dan dunia pun akhirat mendapat, alhamdulillah lah. So itu yang saya rasa baik lah kan. Dari segi tajaan pun ada tajaan, contoh matrikulasi ada tajaan sebagainya. So kalau nak cerita ni dia tak cukup 3 sebenarnya. Dia banyak. Dia kena 10 kan. Tapi itu antara yang saya boleh highlightkan lah, yang mana selama mana saya daripada 2019 sampailah sekarang saya masih di quiz. Bukan sebab tangguh SEM ke tak. Sebab saya di Norma 3 tahun. Saya berhenti sekejap, lepas tu baru saya sambung degree lah. Ni masuk pula PhD lah. InsyaAllah. Apa Arif, saya tak habis-habis lagi ke? Saya pindah masuk degree. Okey lah, Sambung degree. Itu selalu yang orang tanya lah. Dia satu lagi kalau boleh saya tambah lah kan. UIS ni dia jalan kaki je nak pergi mana. Ya, Kalau walking distance lah. Sebab saya kadang-kadang mesyuarat lah, seminar, kita pergi juga kampus-kampus lain kan. Tapi UIS ni kalau kita tak fit pun kita boleh akses kedai-kedai kat luar dan sebagainya. Banyak orang tu pilihan. Banyak. Mahasiswa kena sediakan duit yang banyak. Mahasiswa kena sedia duit banyak kan. Saya nak makan tengah hari pun kadang-kadang semalam dah busy. Kena susun kan. Kena fikir. Memang mudah dari segi kemudahan kat luar tu kan. Alright. Kita tanya soalan yang berat jugalah sikit soal kepimpinan pimpinan kepada Dr. Aziz dan Arif. Sebab saya punya pengalaman lah, bila bergaul, bila dah bekerja ni, kita bergaul, kita macam nampak satu pattern tu. Kalau kawan kita ni dia dapat satu task dan dia akan all out sampai benda settle, betul-betul settle, masak Betul. Background dia mesti orang yang aktif dekat kampus. Dia mesti ada tarbiyah kepimpinan kat situ sampai dia rasa bertanggungjawab. Kadang bukan benda yang terlalu besar pun, tapi dia jangka sampai settle. Berbanding dengan orang yang bekerja dengan kita juga, tapi dia mungkin santai sikit. Dia macam kadang-kadang yang nakal tu doktor, dia lepas kat kita. Kan dia buat lupa. Dia buat lupa. Bila kita check balik, dia ni bukan tak bagus kat kampus ni, dia mungkin fokus pada akademik saja, dia tak banyak sangat terlibat dalam kepimpinan dan sebagainya.
Jadinya saya rasa macam kampus ni memainkan peranan Dr. dan Arif untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 akan datang. Dia macam itulah kadang-kadang orang kata mencetak Manusia. punya manusia tu. Kan mungkin doktor mungkin boleh highlight sikit. So saya memang setuju lah sebab saya rasa saya agak konsisten dengan benda ni. Sebab saya selalu datangkan aspirasi pada pelajar ni. Banyak benda yang kita belajar ni benda yang sebenarnya di luar kelas. Di luar kelas, di luar bilik kuliah. Luar bilik kuliah. Kan. Jadi macam saya sebut awal tadi kan, bila kita masuk dalam kelas, kita nak fokus pada kepimpinan. Masuk dalam kelas belajar teori lah. Satu je. Kalau cerita teori lah kan. Tapi kalau duduk dalam kelas untuk sebagai praktikal, kita nak latih Seorang je. Lepas tu pula seorang tu sampai 3 tahun 4 tahun dia je tak tukar. Sebab pensyarah bila dia tengok dia nak kerja mudah lah bila bagi arahan benda tu sampai. Jadi orang ni lah saja yang boleh menyelesaikan, membantu menguruskan pelajar-pelajar yang lain. Jadi peluang tu sangat terhad. Jadi saya rasa sebab itulah kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti persatuan, kelab, supaya peluang ni dapat disebar luas, dapat diberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pelajar. Kalau dia tak dapat jadi pimpinan persatuan pun, dia diberikan peluang untuk mengendalikan projek-projek kecil. Aktiviti-aktiviti yang saya rasa kecil. Jadi peluang tu ada, kita buka luas. Dan pemimpin macam MPP ni sebelum dia nak naik pun, dia bukan boleh terus naik daripada bawah tu ke atas. Dia kena lalu satu proses. Dia orang ni mesti dah lalu pengalaman jadi kepimpinan persatuan, kelab kan. Jadi ini satu sistem yang kita kena kita kena perkasakan. Sebab tu saya konsisten dan saya perjuangkan dan saya tegaskan pada pelajar ni, persatuan ni perlu dihidupkan, perlu digerakkan, perlu diaktifkan supaya peluang ni dapat kita buka seluas mungkin. Dan satu lagi lah, mungkin sekarang ni kita kata ada orang cakap tak payah masuk universiti, kita boleh kerja terus, cari duit terus kan, tak payah nak buat hutang dan sebagainya. Tapi kita lihat juga, sebab universiti ni bukan tempat kita nak dapatkan kerja. Kita masuk universiti ni bukan semata-mata kita nak dapat kerja, peluang kerja. Ada je orang yang ambil bidang lain, bila keluar kerja bidang lain. Banyak. Benar tak? Kan? Jadi saya pengalaman alumni sendiri. Ada alumni saya tu ambil bidang bahasa Arab. Kerja kat syarikat kapal. Jauh kot. Kalau dia dengar ni, dia boleh ni lah. Dia tahulah siapa kan. Tapi ni antara orang-orang yang macam Arif lah. Dia suka kan masuk persatuan, kemudian dia ni masuk debat dan sebagainya. Jadi membangunkan diri dia dalam pelbagai aspek kemahiran. Dan kemudian campaklah kat mana pun, campak kat laut, dekat syarikat kapal boleh kerja, syarikat ni mana-mana boleh. Jadi saya rasa itulah, kalau ada orang kata yang nak kerja terus boleh, tapi kalau kita ada dua pelajar, seorang kerja, seorang masuk U, mungkin dia akan jumpa pada satu titik nanti. Yang ni mungkin dia generate dia punya income di awal kan, tapi dia jumpa pada satu titik nanti yang mana dia dah tak boleh nak ke belakang balik lah. Jadi saya rasa gunakan sebaik mungkin lah peluang yang ada di kampus ni. Jadi kampus ni bukan saja tempat kita nak cari kerja, tapi membangun ilmu, dan juga membangun personality dan syahsiah. Dan saya lebih memang saya setujulah dengan pendapat adik tadi, mengatakan bahawa kepimpinan ataupun universiti ni adalah tempat kita untuk mengembangkan bakat, khususnya dari sudut kepimpinan. Saya tertarik lah bila doktor sebut macam tu kan. Siapa sangka pelajar bidang bahasa Arab kerja dengan company kapal. Kan? Orang normal mungkin akan fikir, kalau saya nak kerja dengan company kapal, mungkin saya kena buat engineering, mungkin saya kena buat business studies kan. Tapi di interview saya ada degree business studies, company kapal tak ada juga. Sebab apa? Sebab kepimpinan tu. Sebab dia punya soft skill yang dia ada kan. Itulah yang menaikkan dia. Kan? Jadi okeylah, pandangan doktor tu pandangan orang yang dah lepas fasa tu. Kan doktor boleh cakap maknanya seperti mana burung melihat bumi kat bawah kan. Benda tu doktor dah lalui. Arif ni yang tengah melalui, tengah orang kata bergelut dengan dunia kemahasiswaan, dunia pelajar, dunia
orang kata yalah orang muda nak menguruskan belajar dengan benda-benda yang lain kan. Macam mana Arif memberi nilai kepada kepimpinan? Bagi saya kepimpinan ni dia macam ni. Dia mengajar kita satu benda yang baru dan benda yang secara orang kata apa tu ad hoc, tiba-tiba. Kepimpinan lah mengajar kita supaya contohlah dia kata satu benda tiba-tiba berlaku, macam mana kita nak selesaikan masalah tu, kita nak cari solution daripada itu macam mana. So itu yang menyebabkan kita ni lebih kata luas fikirannya bagaimana, dan satu lagi berinteraksi bersama dengan jaringan-jaringan luar. Dengan kepimpinan ni lah kita akan jumpa dengan orang-orang luar, macam mana kita nak kata apa, contoh dalam dia dapat dana tajaan. Tadi dana tajaan, cari dana macam mana nak berhubung dengan orang. Dan dengan kepimpinan ni lah yang saya nampak dia juga berkait dengan, ya betul, kita mencari ilmu kan, tapi dalam masa yang sama ilmu tu dia kena selitkan dengan akhlak. Dengan kepimpinan kita akan ada akhlak tu. Akhlak ni dia berkait rapat. Kata ayah saya, ni ayah saya kata lah kan, saya kata abah tak bangga. Dia kata sebab adik-adik saya semua alhamdulillah semua tahfiz Quran kan, kita orang khatam di Kelantan dan sebagainya lah. Kata ayah saya masa saya ni cerita masa kita dah habis khatam Quran, kita tunjuk ayah saya, bah ni dah habis ni kan, dah habis ni semua ni. Abang ayah saya kata abah tak bangga. Abang tak bangga kalau awak tak ada akhlak. Ni kalau ada berjaya macam mana pun ketua pelajar ni, tapi tak ada akhlak, dia kosong, dia macam tin kosong. Tapi dengan kepimpinan ni lah kita akan belajar macam mana kita nak berakhlak dari segi protokolnya. Akhlak dia berkait rapat lah. So dia tak ada guna lagi sekiranya kita ada ilmu tapi akhlak kita tak ada. So kepimpinan tu lah mengajar sedikit banyak faktor dari segi personalitinya. Jadi persepsinya besar tentang kepimpinan ni. Yang paling penting macam mana kita nak solvekan masalah yang besar tu jadi kecil. Kan, macam mana kita nak cari jalan, sebab dia ada jalan kan. Allah kata ada jalan dalam setiap masalah yang berlaku, ada jalan. Macam mana kita nak sabarnya kan. Dalam ayat Al-Quran, Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Damailah, tenanglah orang-orang yang bersabar, kerana selepas daripada itu Allah akan bagi satu nikmat yang paling besar, iaitu nikmat syurga. So macam mana kita nak sabar dan kemudian dengan kerenahnya kan. Dalam kepimpinan organisasi ni mesti akan ada. Mesti ada masalah ni, masalah tu macam mana. Tapi adakah kita nak kena ada masa kita kena react sekarang, ada masa kita kena hold dulu, biar dulu baru kita react. Ada masa kita tak payah react kan. So dia mengajar banyak sangat benda, bukan sahaja ilmu dalam kelas. Dalam kelas pun kadang-kadang kena ada sifat kepimpinan tu kan. Pimpinan nak bantu kawan, pimpinan nak volunteer, tolong lecture dan sebagainya, buat grup WhatsApp. Bukan senang buat grup WhatsApp kan. So kepimpinan ni diluas, dan saya nampak benda yang sangat penting kepada seorang mahasiswa yang sedang masih lagi bertatih belajar dan sebagainya, proses. So kena selitkan benda tu. Sebab di mana-mana pun itulah antara benda yang utama. Yang mana kalau kita tengok Nabi sendiri pun dari segi dakwahnya dia masih lagi kata apa tu menjadi seorang pemimpin, bukan satu benda sahaja dituju. So luas lah, bagi saya sangat penting untuk mahasiswa, terutamanya mahasiswa UIS lah. Sebab kita nak lahirkan produk UIS ni yang saya kira cukup berkualiti, bukan sahaja ramai graduan tapi berkualiti dari segi berbanding kuantiti. Allah.